Selamat datang ke Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar yang terhormat. Sebuah institusi yang berdedikasi untuk kecemerlangan dan inovasi. Hai, saya merupakan pelajar Sekolah Teknik Tuanku Jaafar. Hari ini saya akan menerangkan tentang subjek yang ditawarkan di sini. Mari. DT3 menawarkan 4 aliran iaitu kejuruteraan awam, mekanikal, elektrik dan perdagangan. Bagi pelajar aliran kejuruteraan, mereka mengambil 10 subjek, 5 subjek teras dan 5 subjek elektif iaitu pengajian kejuruteraan, kimia, fizik, lukisan kejuruteraan dan matematik tambahan. Bagi pelajar perdagangan, mereka mengambil 8 subjek, 5 subjek teras dan 3 subjek elektif iaitu sains, pengajian keusahawanan dan prinsip perakaunan. Di sini guru-guru yang mahir dalam pelbagai bidang sentiasa mendorong anak murid mereka untuk mencapai peluang kerjaya seperti jurutera, arkitek, usahawan, akauntan dan berbagai lagi. Seterusnya, mari kita terokai subjek-subjek ini dengan lebih mendalam. Kejuruteraan awam melibatkan kerja praktikal seperti mencampur simen. Kejuruteraan mekanikal mempelajari kemahiran mengimpal dan membentuk logam. Kejuruteraan elektrik melibatkan pemasangan dan pembaikan litar. Di bengkel yang serba lengkap, makmal yang canggih dan bilik darjah yang kondusif, pelajar mempelajari kejuruteraan, teknologi maklumat dan sains dengan mendalam. Subjek kimia adalah subjek untuk mempelajari tentang membentuk kehidupan dan teknologi. Kimia penting untuk memahami tindak balas yang berlaku di sekeliling kita. Kemudian subjek fizik, kita mempelajari tentang perkara di alam semesta seperti grafiti, tenaga, hukum-hukum fizik dan banyak perkara. Matematik tambahan subjek yang dianggap sukar oleh ramai. Ini adalah subjek yang mengasah kemahiran kritis dan menyelesaikan masalah, membuat otak pelajar berkembang. Lukisan kejuruteraan adalah subjek yang dekat dalam bidang kejuruteraan. Ia adalah bahasa visual para jurutera, menterjemahkan idea kompleks kepada reka bentuk yang bentuk tepat dan boleh dibina. Subjek perakaunan mempelajari tentang analisis, keputusan perniagaan, transaksi kewangan dan pelbagai lagi. Guru komited untuk melahirkan pelajar yang berdaya cipta, berfikiran kritis dan bersedia menghadapi masa depan yang penuh dengan peluang dan cabaran. Kehidupan di Sempit penuh warna dan bermakna. Aktif dalam sukan yang menyihatkan, inovasi yang kreatif dan robotik yang mencabar. Bersama kami, melangkah menuju masa depan yang gemilang dan penuh harapan.